Kau jangan sulur muka macam tu. Seram ni. Tak ada apalah. Kau macam mana mengaji tadi? Okey tak? Okey. Aku boleh alih tempat lain. Alih? Macam mana tu? Baca yang lain. Oh, maksud kau dah boleh baca surah lain? Itulah aku nak cakap tadi. Untunglah kau. Aku tak dapat lagi nak baca surah lain. Sebab aku tergagak-gagak. Itulah aku tengok kau baca tadi tergagak-gagak. Kenapa? Ustaz lah. Dia yang menekan-nekan aku. Baca ni. Aku tergagak-gagak lah. Itulah. Aku tengok ustaz tu pun seram. Rotan dia dah lah besar. Panjang pula tu. Kau jangan jalan laju-laju. Sini kena jalan laju-laju tau. Kau nampak tak pokok besar tu? Pokok besar tu? Kenapa? Orang cakap kan, atas pokok tu ada benda tau. Hantu ke? Mulut kau jangan terlupa. Jangan cakap macam tu. Habis tu macam mana kita nak balik? Kita kan kena lalu bawah pokok besar ni. Macam ni. Aku kira 1, 2, 3. Kita lari sama-sama. 1. Kau cakap 1, 2, 3. Aku dah kira tadi kan. Cepat.